Assalamualaikum, saya nak ucapkan tahniah. Anda berada pada hari yang ketiga dengan sepenuh hati. So hari ini, kita bukan datang sekadar untuk kerja macam biasa. Hari ini kita nak buka ruang untuk anda kenali diri anda sendiri. So hari ini, kita bukan untuk nak menghukum, tapi kita nak cuba faham anda. Hari ini, kita bukannya nak mencari salah, tapi kita nak mencari kenapa anda berada di position itu. Tuan-tuan dan puan-puan, syarikat ini tidak dibina oleh orang yang sempurna. Ia dibina oleh orang yang pernah buat salah, pernah diaibkan, pernah dijatuhkan. Tapi dia tak pernah berhenti belajar untuk baiki diri. Kalau hari ini anda rasa macam anda ada rasa malu, ada kelemahan, ketahuilah inilah peluang anda untuk anda rasa yang diri anda sedar yang anda tengah hidup. Selagi anda hidup, selagi itu ada peluang untuk kita berubah diri kita jadi yang lebih baik demi untuk keluarga kita dan masyarakat dan negara. Bagi saya, orang yang paling bahaya dalam organisasi, dalam syarikat adalah bukan orang yang banyak tanya, banyak agresif, yang nak mempertahankan, bukan. Tapi orang yang rasa diri dia dah betul dan tidak ada salah dan tidak ada kelemahan dan datang setiap hari hanyalah untuk nak buat kerja yang terpaksa dan dia lupa kenapa dia berada dekat situ. Awak bukan berada di sini sebab kami cari orang yang paling hebat atas kertas ke, atas paper ke. Awak dipilih sebab ada sesuatu dalam diri awak, walaupun mungkin awak sendiri tak nampak, tapi saya nampak. Tapi kami nampak. Mungkin awak pernah jadi orang yang lambat, pernah kecewakan pasukan, pernah ditinggalkan, pernah dibuang, tapi bila kita lihat semula, awak tetap datang, awak tetap cuba, awak tetap sudi dengar bila orang tegur. Itu tandanya hati awak masih terbuka untuk berubah. Sebab itu, hari ini saya nak tanya awak satu soalan penting. Soalan yang hanya awak je yang boleh jawab soalan ni. Kenapa awak pilih untuk kerja di sini? Kita bukan nak jawapan macam nak cari rezeki je, kita nak asalkan ada kerja je sebab wife saya nak beranak dah, sebab saya dah tak ada kerja lain. Tak. Tapi dari hati. Mungkin sebab awak nak buktikan sesuatu. Mungkin juga sebab awak nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Mungkin sebab awak nak keluar dari hidup lama yang tak memberi makna. Tapi mungkin itu semua awak tak rasa. Cuma hari ini saya nak awak terbitkan rasa tu. Dalam syarikat ini, kita tak nilai orang dari gaji atau jawatan dulu. Kita tengok niat dia, macam mana dia handle people, macam mana dia handle krisis, macam mana dia melihat mata solusi daripada dia melihat mata masalah. Dan hari ini saya nak awak tulis dua perkara. Satu, apakah perangai yang awak nak tinggalkan? Dan satu lagi, apa yang awak teringin untuk bina satu sikap yang lebih maju? Jawapan ini bukan untuk anda nak tunjuk kepada orang lain, tapi untuk awak simpan. Bila awak semak, dia jadi cermin diri anda. Kalau boleh saya kongsikan satu pengalaman yang sebenar, kita ada satu orang staff yang ada masalah yang paling besar yang anda tak boleh bayangkan. Ada cabaran bila dia sentuh projek, gagal. Bila bercakap, orang tak percaya. Satu hari dia datang jumpa saya, "Bos, saya dah tak nak hidup macam ni. Semua sentuh gagal, semua pegang ada masalah." So dia cakap, "Bos, saya tak nak hidup macam ni lagi dah. Saya nak sentuh barang, benda boleh jadi something.
Saya nak baiki masalah bercakap, saya nak lebih baik. Dan saya nak hidup saya lebih bermakna untuk keluarga saya, untuk industri boleh ambil manfaat daripada saya. Dan saya nak jadi orang yang boleh dibanggakan, ada makna. Hari ini, dia antara pemimpin yang kita boleh percaya, kita boleh harapkan, dan ada satu sikap yang bukan dia tak pernah buat salah, tapi sebab dia tak pernah berhenti untuk baiki diri dia, berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang kita ada cerita yang tersendiri. Kita ada masa lalu, tapi kita juga ada masa depan. Dan masa depan tu bermula dari keputusan kita hari ini. Jadi saya nak minta hari ini, janganlah tengok siapa yang awak belum jadi, tapi tengok siapa yang awak sedang berusaha nak jadi. Syarikat ini memang perlukan orang yang masih mahu berubah, masih mahu belajar, willing to coachable, masih mahu berjuang walaupun perlahan. Dan saya percaya itu sebabnya awak masih ada di sini, sebab awak belum putus asa untuk baiki hidup, baiki keluarga anda, baiki industri, baiki masa depan anda. Dengan itu, saya ucapkan selamat berjuang.